Okay. Assalamualaikum semua guys. Kita hari ni kita jalan-jalan di IOI. Nanti kita akan belilah buah sikit sebab teringin nak makan buah. Di sini banyak buah-buah. Kita nak cari chicken rice. Rasanya semua kat bawah ni lah. Juru kamera tanya kita pun tak ingat, tapi chicken rice memang ada. Okay. Di IOI. Semalam kita di Mid Valley. Ada Big Apple. Jalan lah. Kita main bantal cari manual je lah. Banyak juga kedai makan kat bawah ni. Tapi kita nak cari chicken rice. Kita ikut juru kamera. Dan kata nak cari nak. Okay, kita di IOI guys. IOI. Kita nak cari kasut sikit macam mana. Okay, tolong like, comment dan subscribe. Kita nak makan dulu, baru kita cari kasut. IOI pun besar dah. Okay, jumpa lagi. Ramai orang ni. Banyak juga kedai tempat makan sini lah chicken rice. Chicken rice memang ada. Memang banyak halal. Jangan nak tukar itu sebab kalau ikut aku bawa ke Sabak tadi sebab dia chicken rice, lepas tu dia tak tetap. Bila payah jumpa dia tak nak lah. Cari menu aja lah. Dah tak nak tengok papan tanda apa, cari pakai GPS. Sudut mana tu saya tak tahu, tapi memang ada chicken rice. Yang kita makan dulu ni apa tu? Kita dah makan kat sini dulu. Sebelum kita tengok air terjun tu, kita makan kat mana? Nandos ke? Kita makan air tu kat mana lah? Chicken rice penuh itu yang kita pergi kali pertama. Kita pergi kali pertama itu chicken rice penuh. Kita makan kedai mana depan tu? Ingat tak?
Selera kampung ke apa tu? Depan tu. Kita nak makan chicken rice lagi tu. Sebelum kita tengok air terjun tu. Kan dia kita lepak ke tempat air pancuk tu. Kita nak makan chicken rice penuh. Kita pergi dah kampung ke apa masa tu nak? Depan tu. Selera kampung kot. Depan-depan tu lah kita makan lagi tu. Kan air terjun tu. Ada. Dua orang. Boleh itu. Ni ujung ni. Oh, ramai orang ni guys.